bulat je ke? Dia kena masuk dalam frame bulat ke? Semua masuk. Dia flash. Oh itu flash. Flash kamera depan. Halo, sekarang kita kat mana? Sekarang kami dekat tempat yang orang banyak jatuh. Orang-orang lawa jatuh. Dia akan jatuh dekat sini sebab nama tempat ni. Yep. Sebab nama tempat ni. Sebab nama tempat ni bila lari turun Malam. Siang dia tak turun, siang bekerja. Malam dia jatuh. So kami sakit sikit lah. Lebah-lebah sebab baru jatuh kan. Besar gigi saya. So hari ni kami dating bersama. Nanti dating orang lain. Ya, nanti awak kena dating sini tau. Tapi dah lah aku nak dating. Terus lama kat. Awak duduk Perak ke? Kamu jangan. Duduk ke tak? Awak duduk Selangor? Saya tak dating. Awak duduk Saya nak tengok KL family kan? saya. Okey, apa-apa pun. Okay, sekarang kita ada apa nama dia? Banana pudding. Banana pudding. Tadi kan abang tu dia bawa ni. Saya dah nampak dah dari jauh macam Messi. Lepas tu dia cakap okey je lah, tak apa lah kan. So abang tu kan letak tu dia macam okay, ke dia nak Cek meja. cek meja sebab pasal ke apa. So, Tengok ni sebab dia macam dah berkecamuk. tapi jujur Okey je. Sebab saya tak tengok pun saya cakap, oh dia memang macam ni. So saya ingat last time saya beli banana pudding yang dekat Topaz tu memang comot. Dia memang sup macam yang tu kan. Tapi rasa macam krim je, krim puding. Tapi sedap lah, dia adalah rasa. Tapi puding dia kurang. Tak ada puding pun, ni bukan puding. Ada rosemary. Makanlah. Boleh makan ke? Makanlah. Dia okey je. Tak ada puding pun. So abang tu datang balik. Abang datang balik dia bawa yang baru. Tadi comot. Memang dah suruh makan mulut dah. Lapar. Tu kan tak apalah. Nak Kerja sampai makanan nak juga. dua-dua. Dah. Abang tu nampak baik. Nampak baik, saya terharu. So, awak ada apa? Saya ada carbonara beef seperti yang direkomendkan Zafira. Tapi kalau hari tu saya rasa sedap lah. Sebab hari tu kan kakak ipar saya order. Kalau yang ni tak sedap, dia marah saya tahu. Saya nak refund. Alamak. Tak adalah. Sedap je. Mana-mana makanan sedap. Saya tadi dekat IG saya nampak banyak orang buat nasi goreng. Abang tu dia buat nasi goreng letak udang. So saya taklah. Allah. Sorry. It's okay. Super. Dia apa ni? Smoke beef punya Alfredo. Beef punya Alfredo ni takeaway. Take away. Oh, dah. Saya order tu aglio ke? Ni apa? Tu apa? Tak. Ni table lain. Table lain. Okey. Yang isu, yang puding tadi. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ni saya punya, kau punya. Awak punya. Oh, saya punya. Abang. Sorry abang. Abang sorry. Jangan lojo sikit. Tak, dia buat lagi. Tak, dia kan letak pum. Siapa tu rasa salah. Dadah. Inilah order dia. Besar portion dia. Oh, tak habis siap. Ni kan awak memang Dia puas apa? makan mushroom. Kerenteng ni apa? Yang mana? Kerenteng ni. Stop. Microgreen. Sumpah microgreen. Kau tengok. I feel like this is microgreen. Microgreen tu. Sekejap, saya call Dr. Juju. Tu bukan ni ke? Dia rasa pedas-pedas sikit. Dia memang herbs. Ni betul-betul ke ni? Microgreen. Ya, microgreen. Saya ingat
toge kecil. Toge bonsai. Yep. Toge memang dah kecil. Kacau lah putih. Sorry weh. Okay. Itulah kalau tengah mushroom dia besar-besar. Itu saya tak pelahap sebab kakak lepas saya bunyi. Ni apa? Bawang. Radish kot. Ni dah punya tunjuk. Awak ada beli untuk siapa? Ini sekejap, saya tak beritahu lagi menu saya. Saya ada aglio-olio. Sebab tadi saya nampak orang dekat IG banyak makan oyster. Tanyalah apa kena mana? Apa kena mana oyster? Dalam aglio-olio tu saya nampak tadi ada Shallot. benda tu macam pasal saya rasa saya nak beli telur. Saya nak buat nasi goreng kat bilik. Tak cukup ke? Saya mengira nasi goreng. Seafood aglio-olio. Terima kasih. Masih. Tada! Wih, besar dia dulu. Awak nak ada ni tadi? Tak. Saya suka aglio-olio lebih daripada carbonara. Tapi sebab awak cakap dia recommended, saya nak try lah yang ni. Mesti. Faham tak? Kalau orang recommend, kita kena rasa. Tapi it's okay. It's still a food. Sebab awak faham yang tu saya boleh rasa. ke? Tak nak. Tak apa. Okay. Saya pernah juga carbonara. Awak suka aglio-olio lagi? Dulu awak saya selalu ada carbonara? Tak, awak selalu ada carbonara kalau pergi dekat Sebab aglio mahal. Yang ni aglio murah. Saya macam nak. Tak apa, rasa je saya. Dah boleh makan. Apa? Lapar ni. Jom. Okay. Taste sensory evaluation. Dah, saya nak cakap apa? Tak payahlah tutup lagi. Dia sampai habis tau. Hari tu kan 39 minit. Hari tu review dia punya form baru 39 minit. Saya terkejut lah. Lepas tu saya pause tau. Tapi okey je. Saya tak ada hatred. Saya okey je. Oh, by the way, sebenarnya purpose datang sini adalah untuk beli ni. Saya nak Ama minta pula tiramisu. tapi lah demi Ni ada Ma dan Hana. Onseng. Apa? Donseng. Tidak ada macam cakap. Nak makan? Cakap. Bagi boleh kat dia. Cepatlah, jangan minum air dulu. Tak lagu raja. Mesti rasa. Masa bagi review. Kalau awak bagi review biasa siap awak kena pull awak. Mana awak nak do the crunchiness ni. Ni apa? Aduh. Rasa macam lobak. Ni tak saya cakap. Saya akan tell you kalau saya bau dendeng mak saya. Sekarang saya tell you. Tak boleh. Dendeng mak saya dah Awak kalah. ni ke yang ni? Yang ni. Tak bau dia. Makan ni cepat je. Makan pula tak? Okey. Mushroom dia banyak weh. Sedap lah itu. Sedap. Sedap. Rasa beef tak? Banyak sangat tak tahu nak makan mana. Apa yang printing ni? Betul lah printing di microgreen. Microgreen tu bukan untuk Sayur. Dia sayur juga. Dia sangat cepat tumbuh. And require less space. Masya Allah. Oh ya Allah. Okey, sedap. Okey. Boleh tutup.
Malu. Cuma nak makan. Jangan tengok, malu. Tunjuk air, tunjuk air.